Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu yang dihormati Encik Azli selaku urus dia untuk pertandingan pembaca bestari bagi daerah Maram. Dan yang saya hormati juga semua guru, difahamkan GPM dan guru nilam hari ni? Ya, betul. Okey, untuk makluman semua saya akan bagi sedikit perkongsian lah, lebih kepada kita berkongsi tentang pertandingan pembaca bestari. Sebarang soalan cikgu boleh tanya selepas habis sesi lah ya. Okey. Kalau sebelum ni saya rasa pembaca bestari agak barulah istilah tu bagi kita, tapi ia adalah sama je macam nilam. Sama sahaja konsep dia. Dia cuma ada sedikit penambahan lah dari segi penilaian kepada calon. Okey, kalau untuk pengenalan ni adalah pembaca bestari ni peringkat negeri. Maksudnya kita buat pertandingan ni sebab kita nak bagi pengiktirafan kepada murid-murid yang membaca lah. Okey, next. Objektif ni macam biasalah untuk membina tabiat membaca, mencukir bakat dan kreativiti murid dalam menghujahkan buku yang dibaca dengan berkesan. Maksudnya kat sini, bila calon tu berhadapan dengan panel penilai, calon mestilah dia menguasai buku. Dia menguasai. Dia tahu apa yang dibaca, apa yang dihujahkan. Kita akan guna term penghujahan sebab kita tak akan guna dia macam resensi ke apa tu, tak, dia menghujahkan buku tersebut. Dan seterusnya melestarikan budaya pembacaan berkualiti dalam kalangan murid secara berterusan. Berkualiti maksudnya pemilihan buku lah. Calon mesti memilih buku yang bersesuaian dengan peringkat umum. Okay, next. Okey, pelaksanaan sebagaimana yang dimaklumkan, pertandingan peringkat daerah iaitu pemilihan peringkat daerah akan dikendalikan oleh USTP. Okey. Dan negeri akan dikendalikan oleh sektor sumber dan teknologi pendidikan lah. Okay. Seterusnya, dia sama macam saya cakap tadi lah, dia punya kategori sama. Sekolah rendah bahasa Melayu, sekolah rendah bahasa Inggeris, sekolah menengah bahasa Melayu dan sekolah menengah bahasa Inggeris. Okey, yang ni cikgu perlu ambil kira. Paling penting ialah syarat. Macam sebelum ni, kalau nilam kita ambil pelajar tahun 5 dan tingkatan 4 kan. Tapi untuk pembaca bestari dia buka kepada tahun 1 hingga tahun 5 bagi sekolah rendah dan sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Maksudnya cikgu kena calon dalam anggaran umur tahun 1 hingga tahun 5 dan tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Terpulanglah kalau tengok macam calon cikgu tu darjah 3 tapi dia berbakat, dia boleh. Bolehlah pilih dia. Kalau dia dah tingkatan 2, tingkatan 3, even tingkatan 1 pun. Tapi dia ada ciri-ciri calon sebagai pembaca bestari. Cikgu boleh ambil dia, latih dia. Okay, ketengahkan. Okey, seterusnya calon telah membuat rekodan bacaan sekurang-kurangnya 200 bahan bacaan melalui AIS. Tapi sekarang ni kita tahu AIS ada sedikit masih dalam proses migrate data. Jadi apa yang boleh cikgu buat ialah ada perekodan secara manual. Maksudnya nanti kalau masa hantar tu kami akan minta bahan bacaan yang dia baca. Jumlah sekurang-kurangnya 200 bahan bacaan, tak kira bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, boleh campur. Contohnya cikgu kata sebab calon saya bahasa Melayu, adakah 200 bahan bacaan tu ke bahasa Melayu? Tak, dia cikgu boleh campur je bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan seterusnya sekolah-sekolah yang mendaftar di bawah KPM dan setiap peserta yang ni masa hantar nantilah
ada satu salinan kad pengenalan dan keputusan panel hakim adalah muktamad. Tata cara penilaian saya cakap tadi, saya beritahu tadi, dia ada sedikit penambahan untuk calon di mana sebelum ni kita nilai calon dengan satu buku pilihan sahaja. Tapi untuk tahun ni calon diminta untuk menyediakan 3 judul buku pilihan. Okay. Masuk kat sini ialah calon tersebut kena menguasai 3 buah buku. Okay. Masa ni saya bagi situasi situasi penilaian sebenar nanti. Okay. Calon dia masuk bawa 3 buah buku. Diperkenalkan diri, kenakan buku-buku yang diperkenalkan tajuk je, tajuk buku yang dia pilih. Dan hakim kata okey, sila hujah buku nombor 2. So antara 3 buku yang dia bawa tu, dia kena tahulah buku mana 1, buku 2, buku 3. Tapi dekat kami di Urustia, kami dah tahu dah mana buku 2, buku 3 sebab itu akan dihantar melalui borang rumusan buku. Jadi calon dia kena ingat mana buku 1, mana buku 2 dan mana buku 3. Okay. Katalah hakim kata okey, saya nak awak hujahkan buku nombor 3. Dia kena ambil buku nombor 3 je. Lagi 2 buku dia hujahkan lah. 1 buku saja. Ataupun hakim kata saya nak tanya pendapat tentang ketiga-tiga buku yang awak pilih. Dia kena bagi pendapat lah. Jadi apa yang penting sekarang semasa pemilihan calon tu, pemilihan buku sangat penting. Saya bagi contoh, kalau dia sekolah rendah, cari buku yang bersesuaian dengan calon lah. Okay, jangan terlalu membebankan calon dan jangan terlalu ringkas. Kena ikut umur. Jangan pula sekolah menengah kita cikgu dia baca buku macam buku fiksyen yang sekolah rendah. Dan jangan pula sekolah rendah membaca buku karya agung yang terlalu tinggi. Dia punya untuk dia kuasai. Itu akan macam kesian lah dekat calon. Okay. Cari yang bersesuaian dengan calon. Okay. Okay. Lepas semasa hantar tu cikgu kena sediakan sinopsis 3 buku. Maksudnya dihantar 3 borang lah. 1 buku, 1 borang. Dah kena tentukan ni tu buku 1, buku 2, buku 3. Okay. Lepas tu sinopsis tidak melebihi 500 patah perkataan dan menggunakan borang lampiran 2 yang akan disediakan oleh pihak USTP lah. Okay. Dan hakim boleh mengaitkan apa-apa soalan dengan bahan bacaan yang disampaikan oleh calon terpulang. Hakim dia boleh tanya tentang buku tersebut, dia boleh tanya tentang penulis buku tersebut, dia boleh tanya tentang watak utama, dia boleh tanya kenapa calon pilih buku ni, kenapa pelajaran yang calon dapat. Dia tanya semua. Apa saja yang dia nak tanya. Okay. Penilaian akan dibuat mengikut jadual giliran melalui pengundian yang adakan. Ini di peringkat negeri. Saya bercakap tentang peringkat negeri. Untuk peringkat daerah Marang itu adalah terpulang kepada pengurusan USTP. Saya bercakap tentang bila calon terpilih untuk ke peringkat negeri. Maksudnya bila peringkat negeri, okay, daerah Marang salah satu daerah yang akan berjumpa lagi dengan 7 daerah. So calon kita akan bagi jadual nombor giliran. Contoh Marang nombor 4. So untuk 4 kategori Marang akan memegang nombor 4. Giliran yang keempat. Okay. Dan calon perlu bersedia 30 minit lebih awal daripada masa penilaian yang sepatutnya. Yang ni kita buat bersemuka di SXTP. Okay. Dan pada hari penilaian calon diwajibkan memakai
berpakaian seragam sekolah dengan kemas lengkap berpakai name tag. Itu semua kita akan ambil kira. Okay, next. Okay, ni format penilaian pembentangan buku pilihan selama 10 minit. Masa akan diambil. Okay. Calon masuk, kenalkan diri. Lepas tu, okay. Hakim berkata, okay, sila hujahkan buku nombor 1. Dia pun angkat buku nombor 1, masa dia sudah dikira 10 minit. 8 minit loceng akan dibunyikan sekali, menunjukkan dia ada lagi 2 minit. Kalau dah lebih 10 minit, kita akan bunyikan sebanyak 3 kali lah. Dan kalau dia lebih lagi, hakim akan kita panggil cut off kan dia. Okay. Jadi kena latih calon untuk tidak lebih daripada 10 minit, tapi jangan kurang daripada 5 minit. Ada juga calon dia masuk-masuk dia cakap 2 minit je. Dia masuk cakap 2 minit sebab apa? Sebab dia tidak menguasai buku tersebut. Dia tak tahu apa dia hujahkan. Okey, semasa penghujahan, calon akan mulai dari segi intonasi, dari segi penghayatan calon terhadap buku yang dipilih, dia faham ataupun tidak buku yang dia pilih, ada dia nyatakan tidak nilai-nilai murni, ada bagi tahu kekurangan buku yang dia pilih. Itu semua kita ambil kira lah. Biasanya kami di pihak negeri, kita boleh tahulah kalau calon tu memang menguasai atau tidak menguasai buku. Dia bila calon tu menguasai buku, kita akan nampak dia sangat selesa dengan buku yang dia pilih lah. Kalau dia tidak menguasai, dia akan berlaku di mana dia bila tanya dia tak boleh menjawab dengan jelas, dia macam tergagap-gagap, macam itulah. Okey, habis je di pembentangan buku 10 minit. Akan ada sesi soal jawab dengan panel. Panel akan, macam saya cakap tadi lah, panel akan tanyalah soalan-soalan berkaitan buku. Tetapi panel juga boleh bertanya soalan-soalan pengetahuan am, soalan-soalan isu semasa, soalan-soalan mengenai profil dia. Soalan buku tetap ditanya, tapi boleh juga diberi situasi mengikut buku yang dibaca. Situasi sekarang, isu-isu semasa sekarang berkaitan dengan buku yang dipilih. Jadi calon mestilah seorang yang boleh menguasai. Itu paling penting. Boleh menguasai, adab dia tinggi. Adab dia tinggi maksudnya dia ada adab. Contoh bila hakim bagi soalan, dia boleh sebelum jawab soalan dia akan kata terima kasih di atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, bukannya kalau dapat soalan dia terus jawab. Lepas tu kalau dia tak faham, dia ada adab tanya balik. Maafkan saya, boleh ulang balik soalan yang diberikan. Bukan masuk-masuk dia tak faham je, dia kata tak tahu kok. Saya tak faham lah. Calon kena ada adab. Okay. Suara kena jelas. Kalau untuk bahasa Inggeris, pastikan calon sebutan dia bulat-bulat. Okay. Pengalaman-pengalaman yang lepas ada juga calon yang terpesong daripada buku yang dihujahkan. Untuk makluman cikgu, jika di peringkat negeri, hakim menguasai buku calon. Hakim tahu setiap buku yang calon pilih
Jadi bila calon terpesong, kita boleh tahulah. Okey, aspek pemakahan yang kita nilai isi kandungan dan pengolahan. Maksudnya kita akan tengoklah isi kandungan, pengolahan calon macam mana terhadap buku yang dipilih, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa, sekiranya calon adalah calon kategori bahasa Melayu, tak kira sekolah rendah ke sekolah menengah, dia dilarang sama sekali menggunakan bahasa Inggeris. Walaupun dia adalah term, tak boleh. Begitu juga dengan bahasa Inggeris. Dia tidak boleh menggunakan bahasa Melayu walaupun satu kataan seperti okey, lah. Biasa calon bahasa Inggeris kita ni dia cakap lepas tu okey, okey lah. Lah tu tetap bahasa Melayu. Kena ambil perkara ni sebab penggunaan bahasa kena ikut kategori masing-masing. Okay. I don't know lah. Ramai calon kita. I don't know lah. Lepas tu elakkan penggunaan bahasa pasar. Bahasa TikTok. Okay, sebagai contoh. Calon bahasa Melayu. Macam kita tahu zaman sekarang kan, kita kan dah makin maju kan, kita tak terima. Okay. Bahasa biar bahasa standard, penggunaan bukan short form. Begitu juga bahasa Inggeris lah. Okay. Yang ketiga, penyampaian keupayaan komunikasi. Yang ni adalah dari segi intonasi, dari segi cara dia menjawab soalan, dari segi dia menghujahkan buku. Dia ada intonasi. Bukannya dia straight je cakap. Tak ada, macam tak ada, kita cakap dia tak ada emosi. Dia kena ada emosi. Ikut buku yang dia hujahkan lah. Jika dalam buku tu ada watak yang menyakiti, mungkin dia akan jadi sedikit air muka dia tu sedih. Kalau dia gembira, dia tunjukkan gembira. Lepas tu eye contact dengan hakim. Bukan dia tengok atas, tengok tepi, tengok bawah. Dia tengok hakim. Katalah dia, saya bagi contoh semasa penghujahan buku. Okey, buku yang dia kata saya nak buku nombor 2. Buku yang dipilih ialah Salina. Okey. Buku Salina ni yang seperti kita tahu dia punya kulit buku dia sangat menarik. Dia adalah berapa muka surat, dia berharga ni, ditulis oleh ni. Okey. Calon dia boleh pegang. Dia tak ada masalah. Tapi dalam masa 10 minit tu dia tak semestinya dia akan pegang sebab depan dia akan ada meja. Dia boleh letak. Dan dia boleh buat gaya. And then tapi kalau dia kata dia nak pegang balik dan dia ada muka surat yang dia dah nak tunjuk, yang memang dia kata bab yang paling menyentuh hati saya ialah bab sekian. Dia boleh tunjuk. Dia boleh tengok, dia boleh baca. Dan saya kata-kata yang terdapat dalam buku ini seperti ini, dia boleh. Tak ada masalah. Dia tak semestinya dia kena pegang je buku macam ni, tak. Okay. Dia boleh santai. Dia bila kita pilih pembaca bestari ataupun nilam ni, kita nak calon yang santai tetapi dia kita panggil dia natural. Dia tak kosong. Dia relax tapi dia tahu apa yang dia hujahkan. Okey, lepas dia tunjuk, dia boleh letak. Lepas tu dia bercakap lagi. Tapi tiba-tiba dia kata rasa dia macam dia stuck. Dia tak ingat. Dia boleh ambil balik buku dia. Dia boleh tanda je. Dia boleh lipat kat mana. Tak ada masalah. Kita terima. Okey? Kita terima dan kita nak calon tu menyampaikan ataupun menghujahkan buku dalam keadaan dia enjoy. Dia satu je cikgu, calon ni bila dia enjoy, dia suka dengan apa buku yang dipilih, dia boleh buat.
Memang dia boleh menguasai buku tersebut. Okey. Dan hakim akan tanya, kalau dia mengujarkan buku tu kita nampak dia macam tak faham, kita akan tanya, siapa yang pilih buku? Dia akan ada setengah kata, cikgu saya suruh pilih buku ni. Saya tak minat pun buku ni. Ada yang macam tu. Jadi untuk pemilihan buku kena persetujuan dua-dua pihak. Cikgu bersetuju, murid bersetuju. Okay. Kemudian ketokohan murid. Maksud ketokohan murid di sini ialah kita akan ambil kira dari pakaian dia, cara dia masuk ke bilik penilaian. Ni saya bercakap negeri. Cara negeri dan kebangsaan. Cara dia masuk dalam bilik penilaian. Dia bagi salam ke? Dia akan wish good morning ke? Dia senyum tak? Air muka dia, semua kita akan tengok lah. Kemudian kita juga akan tengok dari segi profil murid. Okay. Adab, semua kita akan tengok. Dia masuk bagi salam atau tidak, ada ucapan aluan kepada, bukanlah aluan. Dia macam, okay, Assalamualaikum, saya sekian-sekian daripada sekolah ni. Hari ni saya mewakili sekolah SK Marang dalam kategori. Macam tu. Lepas tu bila soalan, macam saya cakap tadi, terima kasih atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, okay. Lepas tu, lepas habis, okay, terima kasih. Itu je. Tapi ramai calon yang terlepas pandang. Mungkin gugup kot. Biasa pagi sebelum penilaian tu saya akan bagi briefing lagi sekali lah kepada calon. Macam ni lah. Okay. Dan apa lagi kalau calon? Suara lah. Dia tidak perlu menjerit. Dia tidak perlu menjerit. Tapi suara dia kena kuat dan jelas. 10 minit untuk satu penghujahan buku, masa yang agak panjang. Jadi minta calon hujahkan secara jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. Ada calon dia hujah 3 minit je dia cakap. 3 minit saja. Untuk satu buku yang boleh dihujahkan 8 minit. 8 minit kira okey. Okey. Kemudian pastikan calon tahu apa itu AINS. Walaupun kita tahu AINS tengah migrate data sekarang, tapi dia kena tahu tentang rekod-rekod bacaan dia. Dia kena ingat berapa bahan bacaan yang dibaca. Okay. Dia kena menguasai, dia kena tahu apa aktiviti galakan membaca yang dibuat di sekolah. Dia juga kena tahu isu-isu semasa. Kita tengok peringkat umur lah. Okay. Semua benda tu. Dan kalau contoh, kadang-kadang hakim akan tanya cita-cita, hobi. Kita akan boleh relate semualah. Kita boleh kaitkan semuanya. Okay, ni borang sinopsis rumusan buku pilihan. Yang ni cikgu nanti isi. Maksudnya buku ada 3, so borang ada 3. Okay, judul dan nama penulis buku. Okay, boleh tulis nanti tambah buku 1. Judul buku apa, penulis apa dan sinopsis. Sinopsis tu tidak lebih 500 lah. Okay, maksudnya kalau ada 3 buku, 3 borang. Buku 1, buku 2, buku 3. Dan pastikan bila dah dihantar, cikgu dah tak boleh tukar. Dan calon kena ingat buku 1 mana, buku 2 mana, buku 3 mana. Oh, yang ni saya rasa, yang ni kena terang ke Azli? Skema pemakahan? Tak perlu kot. Tak perlu terang lah.
kalau skema pemakahan ni macam saya katalah, kita nilai, lepas tu yang ini yang menjadi orang kata rujukan kami lah. Okey, sama je. Dekat negeri pun kami akan tengok yang ni juga. Maksudnya sangat baik. Saya bagi contoh lah ya. Kalau isi kandungan dan pengolahan. Kalau calon tu sangat baik, kita bagi soalan apa, dia faham soalan. Dia boleh elaborate balik. Hakim tanya macam ni, okey, dia akan bagi. Dia dah menjawab dah, lepas tu dia elaborate lagi. Lepas tu apa yang dia bagi tu kita berterima akal. Okey? Kalau dia lemah, dia tak faham soalan. Soalan kadang-kadang straightforward je, dia tak faham. Dia tak faham, dia tak menjawab. Kita tanya satu, dia jawab satu. Dia kurang memahami kehendak soalan, jadi bila dia kurang memahami, ada setengah calon dia hanya di stop. Ada setengah calon dia tak faham soalan tapi dia pusing. Itu kita kena, cikgu kena tahulah. Okey. Yang lain tu penyampaian dan keupayaan berkomunikasi. Okey, kalau sangat baik, dia sangat fasih dan lancar. Macam saya katalah, setiap kali dia penghujahan, dia tahu apa yang dihujahkan, dia boleh ambil buku, dia boleh letak, dia boleh ambil. Dia tahu kat mana bab yang dia suka, watak apa yang dia suka, kenapa dia sangat-sangat suka baca buku ni. Okey. Dan keyakinan dia sangat tinggi. Keyakinan tinggi tu lain dengan syok sendiri. Kalau syok sendiri ni, calon dia betul dia menghujahkan buku, tapi apa yang dia hujahkan tak ada pun dalam buku. Macam saya cakap lah, bila buku ni sampai pada hakim tahu tentang buku yang dipilih. Okey? Dan dia sangat kurang merujuk kepada nota. Ada juga calon yang masuk, dia tak bawa nota lah, tapi saya rasa kadang-kadang dalam buku tu bila dia belek, dia dah adalah yang sedikit-sedikit yang dia rujuk. Kita boleh nampak lah benda tu. Mengurus maklumat dengan berkesan. Mengurus maklumat dengan berkesan ni maksudnya bila dia tanya soalan, bila menjawab soalan, dia tahu setiap maklumat dan benda tu dah tersusun. Dia menjawab tidak orang kata terlalu gopoh. Ada, dia jawab dalam keadaan dah disusun. Ada calon macam tu. Dia seolah-olah dia dah dalam kepala dia tu, bila kita tanya, okey dia boleh jawab. Jawapan dia tersusun, ayat dia tersusun. Penggunaan bahasa dia memang bagus. Bukan bahasa pasar lah kita panggil. Dia menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang standard. Okey. Okey, dia mempamerkan inisiatif, minat dan menentukan hala tujuan interaksi dalam penyampaian maklumat. Okey, contoh kalau hakim tanya, kenapa awak memilih buku sedangkan buku ni kita tahu dia sangat tinggi untuk pelajar seperti murid awak. Dia ada. Ya, saya tahu buku ni sangat tinggi untuk umur pada saya, tapi bagi saya membaca adalah satu amalan yang mulia di mana saya membaca, saya lebih tahu lebih banyak. Bila lagi saya baca, lagi saya mengetahui tentang perkara yang saya tidak tahu. Contoh, tu saya bagi contoh. Okey? Itu lepas tu ada juga calon, macam saya katalah, bila dia berkomunikasi tu sebutan dia bulat-bulat, ayat dia, idea dia bernas. Calon ni kadang-kadang perlu dilatih. Contoh, cikgu nampak calon cikgu ni berpotensi, tapi dia ada sedikit kelemahan dan cikgu boleh gunakan skema pemakahan ni, cikgu boleh latih. Pastikan calon tu macam mana nak cakap calon tu bila dia seorang yang memang
dia dah memang suka dengan buku yang dia baca, yang dia pilih tu, dia boleh bawa benda tu. Tu je saya boleh beritahu. Okay. Kalau sikit lagi Azli, kalau yang lemah macam saya katalah, kalau calon ni kita nampak dia tak berminat. Dia masuk bilik tu kita dah nampak dah air muka dia tak minat. Dia akan menjawab sambil lewa. Hakim akan tolong kalau kita nampak calon tu macam dia tak nak bercakap. Kita akan lagi bagi dia tanya lagi soalan. Okey, macam yang saya bagi tahu ni lemah. Penyampaian dia kerap tersekat, kurang yakin dalam penyampaian. Kadang pemilihan buku menjadi faktor. Dia tak sempat. Dia tak tahu buku tu. Okay. Bila macam tu dia dah, bila tanya pun dia tak akan boleh jawab lah. Dia tak tahu. Bergantung kepada bantuan untuk meneruskan perbincangan. Yang ini selalu juga terjadi di mana hakim kena push dia. Bagi dia sikit, dia sambung. Lepas tu ni sikit, dia sambung. Ada juga calon macam tu. Ada juga calon yang menjawab bila tanya, tak tahu saya. Dia terus, tak tahu saya. Saya tak pernah dengar. Dia juga. Okay. Okey, ketokohan dan profil murid. Sangat yakin kemas tahu tata cara apabila ditemu ramah pelibatan dalam peringkat kurikulum. Yang ni adalah profil yang saya kata tadilah. Secara kita tengok dia berdepan dan kita tengok dalam folio. Kita akan relate lah. Betul ke calon ni macam tu? Contoh dia kata saya banyak masuk pertandingan pidato berdebat. Kita akan tengok profil dia betul ke dengan dengan individu yang di depan kita. Okey, dia tahu macam saya katalah tadi sangat yakin kemas tahu tata cara apabila ditemu ramah iaitu dia ada adab. Dia tahu bagi salam, dia tahu ucap terima kasih, dia tahu mohon maaf kalau dia tak ingat, dia tahu minta pengulangan dengan cara yang sopan, macam tu. Kalau kita tengok kalau dia lemah ataupun sangat lemah, dia tidak yakin, tidak tahu tata cara apabila ditemu ramah. Bila orang salam, dia tak akan cakap terima kasih. Kalau dia tak faham, dia diam ataupun dia kata entah saya tak tahu. Itu sangat lemah. Yang ni saya rasa untuk Azli lah. Kan? Ada benda tau, syarat-syarat. Ni peringkat daerah Marang. Okay. Saya rasa setakat tu je lah daripada saya. Kalau ada soalan, kita buka pada soalan cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu tanya tu. Saya Cikgu Noriani daripada SK Wakatapai. Saya ada satu soalan. Hello. Ya cikgu, silakan. Okey. Sekarang ni ada pertandingan membaca bestari ni. Adakah pertandingan pertandingan bercerita tu masih ada ke? Yang biasa-biasa dilakukan peringkat daerah tu. Bercerita tahap 1, bercerita tahap 2. Tak sama, yang tu unit lain. Itu kan ya? Bawa bukan Azli bawa yang USTP. itu Co-Academy. Co-Academy bukan bawa USTP. Yang ni nilam sahaja. Yang bercerita tu saya pun tak dapat maklumat sebab dia unit lain. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Zahara daripada SK Golangka. Saya ada satu soalan. Adakah nilam ini terbuka untuk murid PPKI juga? Ke tak ada? Okay, terima kasih. Okey cikgu saya jawab ya. Kalau untuk PPKI cikgu dia ada tapi dia under PPKI lah, bukan bawah SSTP. Dia ada saluran lain. Okey. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Wan Nadia daripada SMK Duran Guling. Saya nak tanya, semasa pengujahan dengan hakim tu, dalam tempoh 10 minit tu dia ada soal jawab 2 hala ke antara hakim dengan peserta?
Ataupun soalan tu hakim akan bagi siap-siap sebelum 10 minit tu. Dia macam ni cikgu. Calon masuk kan, calon masuk kenalkan diri kan, macam saya kata bawah tadi, and then dia bagi tahu 3 buah buku dan hakim akan pilih lah salah satu. Masa di penhujahan, hakim tidak akan tanya soalan. Dia hujahkan dulu buku tu. Habis jadi hujah, hakim baru tanya soalan dan dia kena jawab lah. Dan soalan tidak akan diberi awal pun. Semasa. Penghujahan tu dalam tempoh 10 minit tu jugalah. Contoh kalau pelajar tu dia bahaskan buku tu dalam 8 minit, selepas tu baru ada penghujahan gitu ke? Cikgu, penghujahan tu 10 minit tu lah buku tu, penghujahan buku. Maksudnya dia habis je sekata 8 minit. 8 minit dia habis. Lepas tu okey dia kata okey sekian, terima kasih, sekian penghujahan saya. Okey habis. Hakim pun akan start tanya. Maksudnya soalan 2 hala lah. Okey. Kau macam mana cikgu, maksud cikgu? Menjawab tak soalan saya, jawapan saya? Saya kan dalam 10 minit pelajar tu akan bahaskan. Masa mana dalam tempoh 10 minit tu, okey macam 5 minit pelajar saya akan bahaskan buku. Okey dia berhenti, terima kasih. Lepas tu barulah hakim sambung. Ya. Yang lain ke di dalam 10 minit. Jadi macam mana calon ni nak tahu? Cikgu, seorang calon 20 minit kita bagi. 10 minit untuk penghujahan, 10 minit soal jawab. Okey. Maksudnya semasa penghujahan berlaku tidak akan ada soalan. Kita bagi dia hujahkan buku dia. Tetapi kalau dia kata dia ambil masa sampai 12 minit, kita stop lah. Kita akan bunyikan loceng, dia kena berhenti juga. Kalau tak kita potong markah. Macam tu. Okey baik, terima kasih. Sama. Hello, Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Nuraidah daripada Imtiaz, Imtiaz Marang. Saya nak tanya, untuk pertandingan ni, dia melibatkan sekolah bawah KPN dan juga swasta ke? Sebab saya ikutkan sekolah saya ni bawah swasta lagi. Rasanya sebelum ni ramai je calon imtiaz cikgu masuk. Ya. Sebab tahun lepas ke peringkat kebangsaan imtiaz Kuala Terengganu dapat tempat Tapi imtiaz sekolah ni dah bawah KPM. Imtiaz Marang ni belum lagi. Bawah under swasta lagi. Yang tu saya tak pasti pula. Jadi saya takut kadang-kadang bila masuk pertandingan dia melibatkan kadang-kadang kena masuk IDME, orang tak ada lagi benda tu. Imtiaz Marang masih bukan bawah KPM ke? Ya. Kita orang bawah Yayasan Terengganu. Yang tu nanti rujuk dengan Cik Azli lah. Azli tolong tengok macam mana untuk imtiaz Marang. Okey. Saya dapat maklumat sebelum ni. Okey. Itu je saja. Terima kasih. Sama. Folio macam tak perlu dah kah tahun ni? Okey, Azli untuk peringkat daerah tak perlu, tapi jika dia ke peringkat negeri nanti kita akan minta buat. Okey, ada jugalah folio kalau wakil daerah. Maksudnya kayak gini kan nanti untuk ke peringkat negeri, maksudnya daerah Marang, kita akan bagilah format folio untuk sekarang ni pemilihan peringkat ni tak perlu pun. Marang memang tak boleh anjak. Tak boleh Azli. Awak sebelah 12 tu alah dah. Kita orang nak nama dah 12 tu. Dah ya. Waktu je. Kalau tak sebelum Raya Haji lagi awal sangat pula. Tak apa. Ya. Tapi tak apa, buat je dulu. Kita belakang. Kita PM tepi lah nanti. Okay. Yang perekodan tu kata tadi secara manual tu maksudnya dalam AINS tu dikira juga ke nak dibuka ke mana secara manual tu memang perlu ada 200 ke macam mana? Cikgu, contoh kan, kalau sekarang ni tengah migrate data, kadang-kadang calon dah baca banyak kan, tapi bila kita buka tinggal 20 je. Ya. Tapi saya nak cikgu ada borang maknanya jumlah bacaan dia daripada tarikh ke sini, tarikh ni ke ni berapa. Macam tu je. Dia tak perlu pun complete, tak pun. Cuma dia tahu bahan bacaan dia berapa. Sebab itu adalah backup sekiranya AINS tu tidak boleh dibuka. Ni saya bercakap bila situasi peringkat negeri lah. Cikgu. Kak Asal lagi kalau peringkat daerah nak confirm kita lepas lagi.
buku memang 3 juga ke 1 je untuk peringkat daerah? 3 juga cikgu. 3 juga sebab kita nak latih daripada daerah sebab nanti kita tak nak bila dia terpilih ke peringkat wakil daerah untuk negeri dia jadi terkejut lah sebab dia kata hari tu buat apa 1 je buku. Jadi kita mulakan daripada awal memang 3 terus. Okey? Okey, terima kasih. Sama. Ada saya baca baru saya sebut okey yang ni peringkat daerah. Okey tak apalah. Lagi apa-apa soalan? Nilam murid bawah 200. Dia boleh masuk tapi markah rendah ke kan? Dia boleh masuk je, tak ada masalah. Tapi saya bagi contoh kan. Contoh yang dia tak sampai 200 tapi calon adalah calon yang berpotensi. Jadi dalam tempoh dia nak mewakili Pulau Negeri Terengganu, kita akan pastikanlah bacaan dia tu sampai 200 ke atas. Okey cikgu, betul AIS tu 1 ni tapi utamakan kepada kita cikgu nampak calon itu berpotensi. Dia ada ciri-ciri yang saya bagi tahu tadi tu. Sekiranya bacaan dia masih tak cukup, cikgu boleh kita kata counting balik lah. Okey? Jangan jadikan sebab syarat dia 200, calon tak cukup 200, cikgu sedangkan calon tu berpotensi. Cikgu ketepikan. Tengok kepada macam mana dia menguasai buku dan dia ada potensi lah. Dia boleh menjawab soalan dengan baik, dia ada satu. Macam mana kalau calon ni dia ada, kita boleh rasa, kita boleh nampak pada diri dia tu. Macam tu lah. Buku komik tak boleh tau? Komik tidak boleh. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya yang tadi tentang 3 pilihan buku tadi kan yang dikenakan tu. Ya cikgu. Okey, maksudnya kalau 3 buku tu pelajar boleh pilih buku yang dia suka ke ataupun hakim akan tentukan buku mana yang dipatut buat masuk resensi tu, dia patut berhujah tu. Macam ni cikgu, bila dah dia peringkat dengan penilaian hakim memilih sahaja buku yang hakim dia pilih je buku yang memang dah dia terima. Macam saya katakan. Jadi maksud saya 3 buah buku kan. Apakah pelajar tu boleh buku mana yang dia minat untuk berhujah? Tak ada. Hakim akan pilih. Okey. Hakim akan pilih. Okey. Bermakna dalam perhujahan tu maknanya kita bersedia untuk ketiga-tiganya lah. Ya cikgu, betul. Jadi tips dia 3 buah buku tu biar buku yang memang menguasai dan calon memang dia suka. Itu tips lah. Maksudnya kita suruh buku 1 boleh, buku 2 boleh, buku 3 boleh. 1 bonus lah untuk calon. Okey. Terima kasih. Sama. Boleh spot salah satu buku kena kuasai 3-3. Spot salah satu. Kalau kena mujur, tak kena. Kira gitulah. Assalamualaikum sekali lagi. Saya Puan Anita daripada Tun Telahanan. Saya nak tanya, peringkat untuk daerah pun sama juga ke dia punya pertandingan macam negeri ni, Cik Azli? Ya, sama. Saya buat sama. Buat persediaan. Kita buat secara live jugalah, bukan hantar video macam sebelum ni. Ada bersemuka gini Bersemuka. Okey. Terima kasih. Nampaknya macam tak ada dah soalan. Tu lah. Saya rasa okey kot, belaka kot. Beres je marang megang. Boleh. Okey cikgu. Rasa tak ada Dr. Azli, so saya ucapkan good luck kepada semua. InsyaAllah boleh buat semua. Cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Faziani sebab sudi meluangkan masa
banyak info baru dapat. Saya pun sebenarnya banyaklah dapat info baru. Untunglah dapat ada sesi bersama ni. Okey, kepada cikgu-cikgu sekiranya ada soalan lagi lepas ni boleh tanya dalam grup WhatsApp ke ataupun bolehlah mari PPD kita jumpa. InsyaAllah semoga persediaan dalam tempoh lebih kurang sebulan lagi ni. Ya memang pertandingan ini dalam daerah dulu. Kita nak pilih satu wakil Marang ni ke peringkat negeri. Kalau ikut tahun-tahun lepas, Marang bolehlah adalah nombor 1, 2, 3 tu. Jadi yang terbaik yang kita ambil. InsyaAllah kita bagi peluang untuk murid penyertaan peringkat daerah dan kalau dia berjaya, dia boleh dapat peringkat penyertaan peringkat negeri pula. Ambil bagi peluang, jangan dah masuk pula. InsyaAllah. Okay, saya rasa start last kalau saya tengok soalan terakhir dalam komen. Bila? 11 dan 12 Jun. Naik raya cuti raya haji minggu tu juga. Hari Rabu Khamis. Okey. Jika nampaknya kita berakhirlah di sini selepas 1 jam. Sekali lagi terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih kepada Puan Faziani sebab sudi bersama dengan daerah Marang. Okey, sama-sama. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim.